Sama guys, kemarin itu kami juga ada tragedi kayak gini. Nah itu bener-bener hancur guys. Kayak udah menyatu antara yang bawah warna hijau dengan yang atas warna putih itu udah menyatu jadi satu. Ini aku mengalaminya nih. Pas kami buka, alamak. Assalamualaikum, Elsa di sini. Hai guys, hai semua, halo tetangga, gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, semoga bahagia selalu, dan semoga hari teman-teman semua selalu good day. Selamat datang di channel YouTube Elsa Widianti Putri. Hari ini aku akan kembali lagi mereaction dari channel Faktau Channel 10 menu scam paling pelik di bazar Ramadan. Karena ini masih dalam suasana bulan Ramadan, jadi aku mungkin juga akan sedikit sharing kepada teman-teman yang aku dapatkan di bazar Ramadan di Malaysia kemarin guys. Tapi sebelum dimulai video reactionnya, seperti biasa aku mau ajakin teman-teman semua dulu untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan updatean terbaru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang mau request bisa banget DM di Instagram aku di @elsawidiantiputri. Udah tanpa berlama-lama, tanpa membuang masa, jom kita mulai video reactionnya. Are you ready? Let's go. Pernah tak korang beli makanan dekat bazar, lepas tu terjumpa benda ni? Apa itu? Di sepanjang sejarah bazar Ramadan terdapat segelintir. Asyik suara serius je kan? Disebabkan tajuk video kita sebelum ni berat-berat. Apa kata kali ni Fakta buat video yang lebih santai dan kelakar? Macam yang korang tahu, tahun lepas Fakta ada buat video 10 penipuan di bazar Ramadan kan? Oh iya kah? Baru je tercedok di mana Fakta beli kebab, tapi bila makan waktu berbuka, daging kebabnya tak ada. Dan tahun ini Fakta tengok masih ramai yang komen, email dan DM suruh Fakta buat lagi video dengan tajuk yang sama. Mungkin sebab trend penipuan di bazar Ramadan makin menjadi-jadi kot. Nego bulan-bulan Ramadan ni janganlah tipu orang. Menipu apanya? Mana ada abang nak menipu bulan-bulan puasa ni? Pasal apa? Buat kuih lain kali buatlah bagi penuh. Ni berlubang-lubang sana sini. Berlubang? Mana kuih tengok? Ni tak lubang ni. Ditambahkan lagi dengan menu-menu pelik di bazar. Oleh itu, sebelum korang ke bazar selepas ini, jom elakkan. Ini jual kadi pap kosong tapi signboard letak kadi pap inti. Inti oksigen. 10 menu paling pelik di bazar Ramadan. Nanti aku di ending akan share juga ya guys, pengalaman aku di bazar Ramadan. 10. Murtabak transparent. Antara menu yang wajib ada Murtabak masa bulan puasa. transparan. Tapi kalau beli murtabak, ada dua perkara je yang selalu buat kita kena scam. Pertama, murtabak rentung. Dan kedua, inti dia lebih banyak bawang dengan telur daripada daging. Betul kan? Tapi tahun Tak tahu, aku tak 2025, pernah ada tak satu menu sempat baru kemarin yang beli lebih murtabak. inovatif, iaitu murtabak transparent. Maksudnya gimana tuh? Murtabak 2025. Nipis betul kan? Dan macam roti telur je Fakta tengok. Macam roti telur dah RM8. Inti dia pula dah confirm lah guys entah ke Mahal mana. juga RM8 tapi tipis. Tapi tu kira okey lagi lah daripada beli murtabak percuma kain pengelap. Perkara ini berlaku kepada seorang pengguna media sosial yang berasa pelik apabila murtabak yang Desa dibelinya Pandan. tidak boleh dipotong. Oh. Bila dia cek betul-betul, rupa-rupanya dalam murtabak tu ada kain pengelap dan warna kain tu pun hampir sama dengan murtabak. Sehari 9. Tepung bisa? pelita sedut. Tepung pelita sedut. Banyak tepung pelita. Tepung pelita dari mana yang jadi favourite korang? Kalau Fak tahu, Tepung pelita pakai adik jalas. bedik. Tapi Fak tahu perasan, best way. sejak KKM keluarkan arahan tepung pelita tak boleh guna bekas stapler, muncul pula satu menu baru, iaitu tepung pelita sedut. Pantaslah di samping-sampingnya itu mereka nggak menggunakan hektar kalau kami namanya ya, tapi menggunakan selotip yang bening gitu. Ternyata ada peringatan guys. Perkongsian daripada salah satu video pembungkusan baru tepung pelita yang guna plastik ni agak licin. Jadi ramai yang mengalami masalah tepung pelita mereka mudah bergerak dan hancur sebelum sempat sampai rumah. Dan bila dah hancur tu, terciptalah trend makan Oh, tepung sama pelita guna sama guys, kemarin itu kami juga ada tragedi kayak gini di Bazar Ramadan Metro Park Senayan. Memang bener-bener nggak tahu sih Kapten udah upload atau belum gitu. Nah itu bener-bener hancur guys. Kayak udah menyatu antara yang bawah warna hijau dengan yang atas warna putih itu udah menyatu jadi satu. Ini aku mengalaminya nih.
mengalaminya. Straw. Karena mungkin terlalu ini gak sih? Cair mungkin ya. Sama banget ini, sama banget dan yang aku rasain guys, yang aku alami Oh kemarin. ya, masa Fakta buat video ni, Tapi kami makanan akhirnya pakai yang sendok. mengadu. Diorang dapat tepung pelita tak cukup sifat. Tak cukup sifat maksudnya. Oh, nggak ada inti warna ininya ya, hijau. Walau Tapi bagaimanapun, hasil carian fakta yang mendapati pahang, ya, sebenarnya yang pahang ini kan dikatakan putih. merupakan tepung pelita yang asli, di mana ia hanya mempunyai lapisan putih sahaja. Dan menurut komen, tepung pelita yang mempunyai lapisan hijau seperti kita tahu sekarang dikenali sebagai kuih limas. oh, kue limas. 8. Kuih keria batu. Kue kria batu. Kuih keria. Kuih keria mentah. Tak. Ini memang kita colour dia macam ni. Saya buat colour putih. Ini namanya keria albino. Seperti yang Kuih kita tahu, albino. bahan-bahan nak buat kuih keria biasanya guna keledek putih atau merah, tepung gandum, garam, gula, air dan simen. Simen. Silap. Takkanlah letak simen pula kan? Kan? Oh, ini apa yang Video Aku ini ada dikongsi makan ini, oleh guys. Yonggi di media Oh, itu namanya sosial, di kuih mana dia keria. cuba membuktikan betapa kerasnya kuih keria yang Allah dibelinya uji dekat sebab Allah bazar. sayang. Mungkin ini kuih keria semalam yang tak habis lepas itu digoreng semula sebelum dijual, atau mungkin juga trend kuih keria tahun 2025 ni kena bancuh dengan simen. Tak pecah. tak Kau pecah? tengok masih sempurna. Boleh tangguh tak? Alamak. Oh, itu Tak dah boleh nak simen makan, tak mungkin boleh tu. nak gigit. 7. Ya Allah. Ayam golek di panah petir. Ayam golek di panah Ayam petir. golek ni boleh dikatakan antara menu paling mencabar setiap kali pergi bazar. Yelah, dia punya bau. Oh, betul-betul sedap. menguji Ayam keimanan. kepak pun sedap, guys. Tapi lain pula ceritanya Ayam dengan kepak. seorang pengguna media sosial dan Kejadian terenggana berlaku ini, di mana ayam Tranu pembeli. golek yang dia beli seolah-olah kena panah petir. Kurang tengoklah, Oh. rentung habis. Aduh. Mungkin ayam tu ada buat salah kot masih hidup. Kebanyakan panas-panasan tuh. Ayamnya jadi gosong. Sebab itulah, setiap kali beli ayam golek, pastikan korang tengok betul-betul ayam yang dibungkuskan tu. Sekiranya ayam tu dijual siap-siap dalam bungkusan, korang bukalah bungkusan tu dulu untuk tengok kondisi ayam tersebut. Ya, Kenapa? betul-betul. Ramai pembeli dah terkena benda macam ni. Lagi-lagi, harga ayam golek bukannya murah. Iya. Lu pijak sama gua sekarang. Lu panggil lu punya anjing ini semua pijak sama gua sekarang. Gua mau tengok. Lu jaga harga. Lu masuk tempat Tony ya. 6. Nasi ayam senipis. Nasi ayam Nasi senipis ayam. kok unik-unik Aku namanya ya. favorite Fak tau. Tapi ayam biasanya senipis. Fak tu lebih suka buat sendiri dekat rumah. Sebab kalau beli dekat kedai atau bazar, Nasi ayam dua. ayam dia sikit je. ayam Bukan tu. semua kedai lah. Contohnya, apa yang berlaku dekat Jamalil Amin ini? Dapat ayam senipis je. Ayam. Ayam senipis ya? Kalau harga tipis murah, je. tak apalah juga. Ini harga RM7. Tapi bagi Fak tahu, ayam macam tu pun kira okey lah juga daripada beli nasi ayam, siap boleh nampak bayang-bayang lagi dekat belakang ayam tu. Punyalah nipis. Walau bagaimanapun, yang paling kesian adalah pembeli yang kena macam ni. Alhamdulillah, mak belikan nasi ayam kat bazar. Dan baru nak makan nasi, berlendir weh. Kalau Oh, korang basi ingat lagi dalam video 10 penipuan yang berlaku di Bazar Ramadan, Fak tahu ada bagi tahu ramai peniaga recycle makanan semalam sampai ada pembeli ya? tercedok dapat makanan yang basi. Tengok, makanan dah basi. Apa perasaan korang? Ditambahkan lagi, ramai pembeli di Bazar Ramadan berkongsi di media sosial menunjukkan pada makanan mereka terdapat ulat. Ini 5. Roti John Roh Ayam. Roti jam Menu untuk ayam. senarai kali Ni ini aku Fak beli rasa ni kalau hampir roti semua john. orang pernah beli. Tapi kami selalu dapat yang tebal isinya guys. Apa kan sedangkan kau nak pegang pun dah haram. Ni kau nak makan. Tak nak, tak apa. Aku ada roti john kat dalam kereta je. Siapa John? Di Islam ke tak? Sama macam tepung pelita dan murtabak, roti john pun antara menu pelengkap berbuka kan? Tapi Ya, kalau ya. korang perasan, setiap tahun harga roti john dekat bazar makin naik, tapi isi pula makin kurang. Contohnya, kalau korang beli roti RM9 john ayam, kemarin bila kami nak beli, guys. berbuka, tengok-tengok ada telur je. What? Ayam pun tak nampak kelibat. Oh, tapi alhamdulillah aku. Ui. Sampaikan di komen, Dong. ada yang mengatakan mungkin peniaga tu Tapi jual kemarin ayam kami kot. dapat daging full banget. Banyak banget.
Fakta belum cerita lagi pasal roti john zebra. Tapi yang paling rare, roti john sos gaib. Alamak, Jang. Tak ada isi apapun. Alah, 4. Laksam carbonara. laksam. Siapa suka laksam dekat Carbonara. sini? Angkat tangan. Saya. Siapa pula suka spaghetti carbonara? Angkat tangan. Saya. Tak suka. Kalau korang jenis suka kedua-duanya, tak perlu risau sebab sekarang dah ada menu baru dekat bazar, iaitu laksam carbonara. Apa rasanya tu? Maaf. Sebenarnya apa yang korang tengok ni bukanlah laksam carbonara, tapi laksam yang dah basi. Hah? Lepas tu bila balik, dia tak nak makan. Aku tanya kenapa, tak sedap. Rupa-rupanya bila aku cek, dah basi weh. Kau tengok kuah dia. Sampai kuahnya bertukar jadi creamy macam carbonara. Kesian kan? Mungkin itu kuah laksam yang tak habis malam, tapi dipanaskan semula untuk dijual. Tapi macam sedap pula nama laksam carbonara ni kan? Mungkin tahun depan peniaga bazar boleh cuba menu baru ni. Laksam carbonara. Ni kari? Kuah laksam. Tiga. Vietnamese roll plastik. Vietnamese roll Korang pernah makan plastik. tak Vietnamese roll? Untuk yang tak tahu, Vietnamese roll ni lebih kurang sama macam popiah basah. Bezanya, inti di dalamnya akan diletakkan udang, sayur serta suun. Kemudian dibalut dengan bang terang, iaitu kulit kertas beras yang nipis dan lembut. Kalau nak lagi sedap, korang boleh makan Vietnamese roll cicah dengan sos Thai. Nice. Tapi Sedap ke? biasanya kulit Vietnamese roll ni lembut, mudah terkoyak dan senang digigit. Namun lain pula ceritanya dengan apa yang berlaku kepada seorang pengguna media sosial bernama Sufian. Vietnam roll ni. Oh. Sikit. Kok bisa keras? Mana ni guys? Punyalah lihat Vietnamese roll ni dah macam diperbuat daripada plastik. Menurut komen-komen dekat video tu, kemungkinan besar Vietnamese roll ini tak habis dijual semalam, disimpan dalam peti sejuk dan dipanaskan balik. Sebab itulah kulitnya jadi lihat macam tu. Kincana, teng, Ya Allah, kasihan banget sih. Boleh tercabut gigi kalau makan macam ni. 2. Shawarma pergi balik haji. Shawarma korang pergi perasan, balik sejak haji. beberapa tahun lalu, makanan shawarma ini boleh menjadi viral. Oh, di Lebih-lebih Malaysia lagi, namanya shawarma shawarma Damascus yang ya? dijual dekat Bukit Bintang. Walaupun harga dia agak kayangan, tapi ramai yang mengatakan ia berbaloi kerana isinya yang padat. Korang tengok je lah isi dia macam mana. Namun, sejak daripada itu, ramai peniaga yang mula menjual menu viral ini di bazar dengan harga serendah RM10 untuk shawarma bersaiz panjang. Tapi, dari luar nampak macam tebal. Bila buka Bazar je gulungan Penang sebelah shawarma tu, masjid. noh, berapa kerat jayam? Ramai di komen yang RM10 mengatakan lagi tu. isi seperti itu tidak berbaloi dengan harganya. Fakta pun pernah terkena macam ni juga tau. Memang sedih sangat rasa. Tu fakta tak cerita lagi pasal pembeli yang beli kebab Kincana, teng, neng, tapi dapat roti sandwich. Alah, siannya. menahan rasa sakit. Siap ada yang beli kebab tapi dapat roti burger dengan peti roh ayam. 1. Kuih Nona tak berapa manis. Kuih Nona tak Korang berapa pernah makan manis. tak kuih Nona manis? Oh, kuih Nona manis. Sedap tu. Kuih ini pernah viral suatu ketika dahulu dekat Malaysia di mana ia terdiri daripada 2 lapisan iaitu hijau dan putih. Senang cerita, kalau kuih itu dipotong tengah-tengahnya, ini adalah bentuk tekstur di dalamnya. Kenapa fakta Rumor. nak korang tahu? Sebab baru-baru ini viral di media sosial apabila seorang pengguna membeli kuih Nona manis dekat bazar Ramadan. Tapi bila dimakan je kuih itu masih berbuka, ini yang berlaku. Alamak, sikit ni. Dia letak cipul je dekat atas tu. Sikit ya. Inilah yang orang zaman sekarang cakap. Ejah sikit pun tak apa. Buat rasa-rasa. Sebenarnya ada banyak lagi menu-menu pelik di bazar Ramadan Ya yang kan? diluahkan oleh masyarakat di Malaysia di pelbagai platform. Itu roti kebab flat, onde-onde anti gaib, tak ada isi. Nasi lemak perisa, Allahu Macam Akbar nasi tu. lemak tanpa lemak. Ais strawberry rasa Ribena. Hah? Sup perut tayar basikal. Ah? Air tembikai sabun.
Pakai sabun. takoyaki roh sotong dan macam-macam lagi lah. Rakyat Ya Malaysia ni ampun. faham je harga makanan makin naik disebabkan ekonomi yang semakin mencabar. Namun Betul. sebagai berniaga tu biarlah ikhlas dan penuh dengan kejujuran agar pembeli rasa berbaloi dan tidak teraniaya. Saya beli semalam ni, ikan keli masak lemak ni, basi. Saya pergi doktor cakap saya keracunan ni. Apa benda jual macam ni? Tak bang, itu memang perasa basi. Okeylah, itu sajalah untuk video kali ini. Ini aku sharing pengalaman aku di Bazar Ramadan. Alhamdulillah kemarin pas 3 kali ke Bazar Ramadan yang ada di Kampung Baru, Putrajaya, terus di Sendayan Metro Park City itu alhamdulillah aku benar-benar nggak menemukan hal yang kayak gini. Alhamdulillah banget gitu. Tapi ada satu kejadian yang relate dengan aku. Kemarin tuh kami ada beli tepung pelita adik-bedik sama yang jual kue muih, berbagai macam kue muih. Itu kapten yang beli karena pas kami bawa balik ke rumah itu kan banyak tuh kemarin tentengan kanan di kiri tuh tentengan dari Bazar Ramadan tuh kan benar-benar tercampur guys, antara yang bawah warna hijau dengan yang warna putih di atas tuh memang tercampur rata gitu. Jadi pas kami buka, alamak kok bisa kayak gini gitu kan. Tapi akhirnya kami makannya pakai sudu guys, pakai sendok. Tapi pas ketika di Bazar Ramadannya itu memang bentuknya utuh karena mungkin terkena guncangan kendaraan gitu kan. Kami kan banyak tentengannya tuh, mungkin tergeser sana tergeser sini, jadi akhirnya buyar lah, menyatu antara yang bawah sama yang atas gitu. Tidak mengurangi rasa sedapnya tepung pelita adik-bedik ini guys. Oke, terima kasih Fakta atas sharing video kali ini. Bagi teman-teman yang suka sama video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan kita ketemu di next video. Bye bye. Assalamualaikum.